Dan salam sejahtera, anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu, Dialog Pemikir Negara akan duduk di sini membincangkan dengan kumpulan intelek, kumpulan pemikir yang berada dalam barisan Majlis Profesor Negara. Dan hari ini, fokusnya adalah pada isu dan cabaran pekerja asing di melidik pendapat pada data terpaksa mengambil tenaga buruh dari luar di Malaysia. Terima kasih Prof kerana datang pada hari ini. Tapi yang bestnya ada Profesor cakap dengan saya. Yang bagusnya Prof Dr. Azizah ni dah kaji tentang pekerja asing ni berdekat-dekat dah. Jadi hari ini saya nak minta Prof keluarkan itu. Saya minta maaf kerana sebelum ni terlepas dari radar Astro Awani. Dan sekali lagi Profesor Dr. Durishah Idrus, Siswa Kluster Governance, Perundangan dan Perusahaan Awam, Majlis Profesor Negara berada di sini. Prof Azizah juga membentangkan kertas dalam pertemuan pemikir-pemikir Majlis Profesor Negara ketika di Kuala Lumpur baru-baru ini. Dalam persidangan ini ya. Mengenai aliran masuk ya, tadi saudara menyentuh tentang Melaka, zaman Melaka, Germany dan sebagainya. Memanglah migrasi ni bukannya baru. Kedatangan orang barat ke sini pun itu kita anggap ada itu diskriminasi masih berlaku. Sebab orang barat ni ini aliran baru. Tidak terlibat. Itu banyak yang terlepaskan daripada 8% sebenarnya 2 kali. Yang Apa dengan saya? Sah dan tak sah ni duduk terasing. Mereka mungkin berkeluarga dan mempunyai jaringan sosial yang luas dulu di asam itu. Dan semenanjung pergi ke Borneo dan sebagainya. Jadi itu aspek governance. Saya akan tanya Prof Durishah selepas ini. Urbane Attitude untuk lelaki yang berjaya. Kuasai segalanya. Romano, kuasai kehidupan. 0.01%, hanya 1 dalam 10,000. 1 dalam 10,000, pencapaian yang tidak dijangka. 1 dalam 10,000 boleh mempengaruhi berbilion manusia. 1 dalam 10,000 impian mampu menjadi kenyataan. 1 dalam 10,000 keupayaan yang menjangkaui kemampuan. Oleh kerana 1 dalam 10,000 jalur gentian akan terputus, Maxis kini mempunyai lebih daripada 1. Bagaimanapun, 1 dalam 10,000 masih terlalu banyak. Persoalan yang selalu diajukan sering bermula dengan mengapa? Kami menyelesaikan siapa, apa, di mana dan bila. Rasa ingin tahu sudah sebati dalam diri. Inilah kami. Sentiasa terdorong untuk terus menimbulkan persoalan. Kenapa? Kami akan mencari kebenaran, mendapatkannya. Dan kami akan sentiasa mencari jawapan. Ini adalah berita anda. Ini Astro Awani. Aunty Lisa tak tahu yang korang ada dekat sini. Lepas tu Pak Su korang ni baru on the way. Janji? Filem paling popular musim cuti ini. Strawberry dan kan pop sesangat dan Uncle Nabil kan. Uncle, abang lah. Di Astro First. Eksklusif. Nonton Dialog Pemikir Negara, kita masih membincangkan tentang isu yang masuk secara tidak sah atau masuk secara... Ini. Ya. Sebelum tahap negara maju perkara itu. Jadi hakikat kedatangan pekerja asing ni perlu dilihat dalam konteks itu. Yang ketiganya, orang Malaysia, ini saya nak tanya Prof Durishah lepas ini, katanya melayan warga Bali, kita juga ada sejuta. satu. Kemudian kita ada lagi melayan warga-warga kita di luar dengan baik. Kita juga perlu mengambil pendekatan berhemah dengan ini dan menguruskan persepsi.
Apa yang nak buat kerja ni? Dan 91 or 92 dah ada. Dah ya. Ini perkara yang semakin diisi oleh pekerja-pekerja asing. Itu realiti yang kita di luar dengan baik. Kita juga perlu mengambil pendekatan berhemah dengan ini dan menguruskan persepsi. Apa yang nak buat kerja ni? Dan 91 or 92 dah ada. Dah ya. Ini perkara yang semakin diisi oleh pekerja-pekerja asing. Itu realitinya, persepsi ataupun tidak, kita bincangkan selepas ini. All hail the wizard, the mightiest of mighty, the greatest, most powerful, and most genuine of real and true wizards. I'll put on the show of a lifetime. Magic, mystery. Prestidigitation! Your wizard is here! Oz, the Great and Powerful. Untuk menebak saluran 481 dengan Malt Mangosteen, semua peringkat umur dapat mengalaskan perut dalam sepanjang hari. Ia tidak mengandungi sebarang kolesterol dan dapat memberikan vitamin dan mineral kepada badan kita. Malt Mangosteen, produk keluaran Wetra. Cuaca di Malaysia yang sering hujan maupun hujan ribut telah menyebabkan beberapa kejadian tanah runtuh berlaku di negara ini. Bagi bapa saya tetap tak sanggup hilang anak saya. Mengelak seperti anak. Perlu penting bagi mereka untuk mendapatkan sebuah hati dengan addiction. Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah menitahkan semua penerokaan tanah secara haram untuk aktiviti pertanian dihentikan serta-merta. Setiap hari, Awani 7.45 di Astro Awani. Saya sudah pun berbincang dengan Profesor Dr. Azizah di sini kerana saya setuju kadang-kadang cara dilap Itu cadang pakai menggunakan sekarang itu ya. rentas Awani. Mereka tidak mahu meniaga. Mereka mempunyai kerja profesional yang memberikan gaji mereka Itu halang. Itu semua penting. Kongres yang dilakukan kepada kedua-dua Prof pada hari ini. Terima kasih kepada Majlis Profesor Negara yang sentiasa membolehkan Astro Awani membincangkan isu-isu mendalui kepimpinan fikiran supaya kita tidak gempar tapi kita rasional menghadapi banyak situasi. Sekian, terima kasih hantarkan pandangan anda sendiri pada pelbagai platform yang Astro Awani ada dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam aspek yang lain pula membincangkan isu-isu negara dalam dialog pemikiran negara hanya di Astro Awani. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi.